Hari ini tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan baca lah tentang tanda-tanda akhir zaman ni, hari ini makin jelas, hari ini makin terang. Jelas kita tengok. Bila mana kita berada pada adakah tanda akhir zaman ni, kiamat nak berlaku, Pak Long. Hatu panggil Ustaz ni cerita lah. Saya tak mau habis masa cerita benda tu. Mau saya cerita tentang akhir zaman ni, Pak Long. Apa yang meningkat pada Pak Long? Amalan tak meningkat. Dia tak? Hang ceritalah akhir zaman. Duk takah tu. Masjid. Anak Korea tu ingat, dia kata kena tambah Datuk Imam. Pasal apa? Dia mayang raya tak celui. Dia kira mayang raya. Hari raya yang orang ramai. Hari lain, hantu raya ramai pada orang di masjid. Hang ceritalah akhir zaman lagu mana pun, takah tu yang kita ni. Saya tak mau cerita tu. Saya nak cerita apa yang Allah Ta'ala cabut di akhir zaman ni, Pak Long. Bila kita duduk pada fasa akhir zaman ni, Pak Long, banyak benda yang Allah Ta'ala cabut di akhir zaman ni. Banyak benda. Hak dulu ni ada, lah ni makin hilang, makin hilang, makin hilang. Pak Long tengok saya nak bak satu-satu, Pak Long. Yang pertama, akhir zaman ni Allah Ta'ala cabut. Bukan hilang banyak, Pak Long, bukan tak ada, cuma kurang. Bila saya sebut kata Allah Ta'ala cabut, bukan makna tak ada, tapi kurang. Saya duduk di Kodiang, hutan panas. Saya ni dilahirkan tahun 90. Tak payah duk kira umur saya 35. Ni pun perangai tak apa elok juga. Tahu ya tuan beranak, dia duk kira tekan ke kereta umur berapa dah hang tua ni. Dulu masa saya halus-halus dulu ni, Pak Long, dalam kampung ni kalau ada saja orang tua-tua dulu tak main politik, main. Orang tua-tua dulu ni tak ada perbezaan politik, ada. Tapi lepas pandai urus dulu ni. Walaupun berbeza pandangan, kita jangan duduk berkelain. Kita adik-beradik duduk dalam kampung, semangat kebersamaan ni tinggi. Hari ni tuan-tuan cuba tengok, dia main kot dalam kampung, dia kuih nak berkelain. Tak payah cerita banyak, kenuri kahwin sudah, mau tak ambil catering, maka tak kenuri. Dulu dia boleh buat pakatan pinggan mangkuk dulu ni. Lah pakatan pinggan mangkuk, tak ada orang tinggal pinggan dengan mangkuk Tuan-tuan cuba tengok kita dalam kampung hari ni, sikit-sikit nak berkelain. Yang pertama kita berkelain. Berkelain ni ke apa? Cuba kita ni jadi manusia yang pandai dan bijak menguruskan perbezaan. Silakan. Hang nak faham politik apa, hang nak faham kok mana, hang fahamlah. Jangan duk berkelain sudah, Pak Long. Pak Long. Saya nak abang lagu ni lah, Pak Long. Tapi orang marah saya abang ni. Mampus pia nak marah, tak marah. Punya apa saya? Pak Long, lepa duk berkelain, musuh bertambah. Sebab tu Pak Long, pandai-pandai uruslah. Saya tak kata tuan-tuan ni kena sokonglah mana pun tuan-tuan ni. Tapi jangan duk berkelain dalam kampung, saya nak abang. Sebab apa? Sebab kita nak berkelain dengan orang, akhirnya orang ni yang akan urus jenazah kita. Silakan berkelain orang. Syarat mati boleh mandi sendiri, Ustaz. Kita sokong pasukan Kedah. Kita pergi naik bas sekali, kadang-kadang kita pergi naik van sekali. Kita duduk sekali dalam stadium, Pak Long. Bendera politik kita bawa. Satu bendera ya kita bawa. Bendera apa dia? Bendera pasukan bola sepak Kedah. Betul ke tak? Kita bersorak, kita sokong habis-habisan. Sebab apa semangat dalam stadium bola tu kita tak boleh ambil mentak dalam masyarakat. Silakan berpolitik. Sekali saya buat keputusan kata ni mengarut. Mai duk ceramah kau kampung gang, duk Kuala Lumpur minum sekali. Hak kita berselerak duk berkelain. Sebab tu saya kata takat-takat padam patut ya Pak Long. Takat-takat padam patut dia. Pak Long kena fikir, kita ni duk buat perangai lagu lah, duk berkelain sama-sama Islam. Adakah Rasulullah kalau tengok dia gembira dengan perangai kita?
Yang menghancurkan umat Islam bukannya orang bukan Islam, tetapi orang Islam. Saya minta Pak Long nak jangan berkelain. Bila Pak Long main kedai kopi, Pak Long jangan duk sembang bab parti. Saya pergi berkelain. Pak Long sembang bab benda lain. Pak Long cari satu tajuk yang sembang bab tu, kita boleh duduk lama. Contoh, ni esok mula. Contoh, sembang bab ubat kuat lama dah duduk lena tak mengit-mengit. Kawan dia kata lena lama dah tak mengit. Kawan dia kata teriak jekah pun tak terkejut dah, dia kata dia tahu dah. Bukan dekat dekah, kabir getah pun dia melihat. Lagu tu lena balik dia kata. Saya ceramah di Sungai Petani. Saya buat contoh yang kata orang tua-tua dengan ubat kuat dia cukup marah. Saya buat contoh, saya kata ni contoh, kita ni nak berniaga. Saya buat contoh nak berniaga, kena tengok orang hak kita nak berniaga tu siapa dia. Pi jual dekat orang perempuan, kena jual ubat putih kat dia. Krim ni maklum. Ni ubat ni segelas air masak 3 titik ubat ni. Saya buat contoh. Dia kata Pak Long ni segelas air 3 titik ubat tu. Dia menyanyi lagu negaraku Pak Long sampai esok. Pak Long jangan tertukar pula. Segelas ubat 3 titik air masak Pak Long. Malam tu orang lena atas katil, Pak Long lena atas pokok nyok lah. Saya buat contoh. Habis ceramah saya nak balik. 3 orang Pak Long tu dia main kat kereta saya. Mana dia ubat 3 titik tu. Mana kata. Saya kata saya orang terbengar. Pak Long tu 3 orang ada dia kata. Duduk di Sungai Petani saya terbengar. Pak Long, cari benda yang kita boleh sembang, kita tak berkelain. Sebab apa saya cakap lagu ni Pak Long? Saya pernah tengok dengan mata kepala saya. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz, dulu Ustaz agak kuat politik. Tapi kami tengok sekarang ni Ustaz macam diam, tak apa nak berpolitik ni sebab apa? Si kedai dalam kampung, pergi beli nasi lemak dan beli cucuk. Sampai dekat kedai dalam kampung saya ada geng-geng masjid dan surah balik bayar ni, duduk dah tu. Depa panggil saya minum, saya pun duduk dengan meja depa. Adalah 6 orang kami duduk satu meja. Mai satu Allah yarham dah meninggal dah Pak Long ni. Dia orang kampung saya juga, dia mai beli cucuk. Saya duduk dekat meja ni. Saya dengan anak dia apa dah lah. Pak Long, mai. Dia kata sila Ustaz, bismillah. Anak dia duduk tepi saya, anak dia buat tak tahu. Dia beli dekat bini dia, mak budak ni lah. Dia pun naik motor apa. Start motor pun tak larat. Orang tolong pergi terajang ingkur tu. Balik. Saya tanya anak dia, awak yang tak panggil pak hang mai makan sekali ya? Dia kata kira apa tak orang tua ni bodoh. Anak tu kata, kira apa tak orang tua tu bodoh. Bodoh-bodoh ni dia kira. Pak dia ikut yang lama, anak ikut hak baru. Duk di rumah, duk kempen, pak dia suruh pak dia ikut, pak dia tak mau ikut, pak dia nak ikut lama. Berkelain kes tu, tak bercakap dengan pak dia sampai mati. Saya nak tanya orang terbengar, betul tak cara tu? Sebab tu saya kasih sayang kepada orang terbengar. Jom kita tutup persekongkolan kita. Kita semai benih kasih sayang dan kecintaan. Perbezaan diurus dengan baik. Jangan dijadikan perbezaan sebagai perbalahan. Kerana apa dia? Mahabbah, kasih sayang ni tuan-tuan, akhir zaman ni makin hilang. Ni yang tamak. Banyak jenis Imam Syafi'i mengapai kuat. Mai dengar ceramah apa pun dia haram tak bawa. Yang dia bawa 2 biji peluru, 1 pistol. Satu dia buat mah. Muhabbah banyak-banyak pun tak tentu orang terbengar ni ingat. Yang kedua Pak Long, yang hilang akhir zaman ni apa dia? Yang kedua yang hilang di akhir zaman ni Pak Long, Allah Ta'ala cabut. Tak berapa banyak dah duk ada dekat bumi ni. Apa dia yang kedua? Keberkatan. Allah cabut.
Hari ni cuba tengok keberkatan. Sebut boleh dapat anak-anak nak mengaji, semua berjaya. Siap dia boleh pergi buat umrah, siap dia boleh pergi buat kerja haji. Betul tak Pak Long? Hari ni gaji berbelas ribu pun tak cukup, duk minta kedarah rasuah tak berhenti-berhenti. Keberkatan. Keberkatan usia. Ustaz, ya. Nak tahu kata umur kita ni berkat ataupun tidak macam mana Ustaz? Nabi kata dah, kuih panjang umur, amal soleh, kuih kena bertambah. Tu makna umur berkat 10 tahun lepas. Dengarlah, samakah atau meningkat amalan saya? Kalau kuih menurun, umur saya ni tak ada berkat Pak Long. Ni Pak Long umur dah 70 Pak Long. Cuba tanya tengok diri Pak Long, berapa surah Pak Long apa? Ha? Tarik muka. Kena sikit tarik muka. Jazak ni tutuh atas kepala sikit tarik muka. Kita. Ceramah politik ni memang kena kata kat orang, mau dia kata kat dia bodoh. Dia kena habaq tuan-tuan, mereka tak betul, kami yang betul, undilah kami. Tu ceramah politik. Try ceramah politik buat jadi ceramah agama, tuan-tuan, mereka yang betul, kami tak betul, tuan-tuan. Undilah mereka. Turun pentas, polis mai tangkap, cek yang kencing. Oh, mabuk ketua motor ni kan. Patut dia ceramah pun pelik. Ceramah agama, kita kata kat kita kasar. Cara kasar bahasa kita. Kalau saya kata mau mati malam ni kau terkejut. Kau meninggal dunia kau terkejut, piak tu okey lagi. Mau piak bi malam ni Pak Long. Pak Long nak buat balik apa? Pak Long cuma tanya diri Pak Long. Mak Long. Ha Mak Long. Nganga apa nganga? Tanya diri Mak Long. Nganga. Lagu lapak je pun. Mak Long sihat. Tak kalut kita ni. Kalau piak pergi malam ni, kalut ke tak kalut agak-agak? Kalut tu. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama. Mau piak pergi malam ni, kalut tu. Masuk insya-Allah. Cepat lah no. Nak terus ke nak berhenti bayar? Saya ikut mana pun tak apa dah. Tang bayar lepas tetap kena bayar dah Pak Long. Cakap-cakap dah. Nak berhenti ke apa? 10. Weh, Pak Long mereka bayar dekat 8.45 buat balik pahala. Tak ada nombor 3, tak ada nombor 4. 2 tu ya Pak Long. Saya mati buat balik 2 benda ni. Pak Long mati pun buat balik 2 benda ni. Dua-dua ni ada tang kita. Dua-dua ada. Cuma tak tahu hak mana lebih. Dua-dua ni Pak Long dia ada dengan kita Pak Long, tapi tak tahu hak mana hak lebih. Saya ada dosa, saya ada pahala. Mau saya pun piak di malam ni, tapi duk berat dak. Duk berat lagu Pak Long. Saya dak kan. Saya panjang ni Pak Long. Saya mimpi dah hari tu ada satu orang tua tu dia main dalam mimpi pakai baju buah putih lagu ni. Dia kata, "Usam, hang jangan risau. Umur hang panjang macam Dr. Mahathir." Dia kata lagu tu Pak Long dalam mimpi saya. Tang piak tu tetap piak Pak Long. Cuma tak tahu mengkala. Mungkin dia piak awal, mungkin dia piak lambat. Pak Long jangan duk belagak sihat. Tak lagi kot. Tak sihat lagi. Pak Long mati bukan syarat kena sakit. Pak Long mengaji mana? Pak Long syarat mati kena sakit. Tak rak Pak Long weh. Hak sihat pun mati. Kadang-kadang hak sakit tak mati, hak sihat mati dulu. Ada? Ha? Pak Long tu kencing manis 40 tahun haram tak mati-mati. Mai anak dia kencing kawan 4 hari kena katuk mati. Dia tak jatuh gini. Dia cek tengok dia tak jatuh. Dia main yang tubuh kat masjid, dia duk berang telinga kawan dia. Hang lagu jatuh sikit dah. Tak kebaru lagu tu Pak Long. Tang dia semua elok, tang kita mau jatuh. Pak Long, mau telinga jatuh ni Pak Long tanda mati. Geng Sabah Sarawak telinga panjang tu jatuh mati belakang dah Pak Long. Kita hidup tu tanda kita akan mati. Ada tak tanda tu kat Pak Long malam ni? Ada. Pak Long tak biar duk tanya nak mati ke tak? Pak Long hidup tak? Hidup. Hidup ke tanda Pak Long mati? Lo ni bukan tak mati lagi.
Ni saya ada hidup tak mati. Tak, bukan tak mati Pak Long. Pak Long tak mati lagi. Saya biasa dalam pengalaman saya ceramah. Pak Long tu dia duduk sandak dekat dinding tu. Dia bukan nak ugut Pak Long no. Jangan duduk lena tengah dia duduk ceramah Pak Long Jasa banyak dah Pak Long. Dia lena-lena jalan ngayak tu lah Pak Long. Jangan duduk mereka Pak Long. Ustaz lain boleh, saya jangan. Bila kita nak mati, tak payah duduk tikai. Mati ni tak payah duduk. Takut benda yang tak boleh elak. Bodoh ke cerdik? Lelah kalau hang takut mati, hang tak mati. Okey lah. Ni hang takut mati, hang kena mati bodoh Duk takut buat apa nak mati Pak Long. Hak Pak Long kena takut. Bekal nak bawa mati tak cukup. Hak tu tak takut. Kira apa sudah lah. Dia nak kira apa ya? Semua geng sunat lah. Semua geng sunat lah. Ada tak sunat? Ada lah. Kita buat 300 lah. Majoriti kita lah. Senang. 300. 300 satu rumah kita buh berapa? 3 orang. Boleh? Boleh kan? No? 3 kali 3, 9. Buh lah 1000. Boleh? Setuju tak? Saya kata anak Korea Masjid Temengau ni ada 1000 orang. Setuju ke tak? Setuju. Subuh ada berapa orang? Alhamdulillah gainalillah. Hak 1000 tu mau sembang. Semua takut kemati belakang tu. Takut no Ustaz no mati no. Takut no. Takut. Subuh haram tak mayang. Bukan cakap tak mayang. Mayang pun haram tak. Yang puak masjid ni tak tahu nak buat genah dah nak ajak mai. Duk kira tambah menara bagi tinggi ya. Mesyuarat. Ya. Tukar speaker. Mesyuarat. Kita nak lancak dana wakaf nak buat menara masjid. Saya kata nak buat apa menara masjid ni? Kita nak buat ni Ustaz. Jadi kita nak azan. Orang dengar. Nak ajak orang mai. Saya kata Tuan Haji, minta maaf lah nak cakap no. Puak tak main masjid ni tak payah buat menara tu Haji. Tarik wire speaker pergi tak ke rumah depa pun hambang 5 kali dia tak main tentu kata puak ni. Hang tuan cuba fikir tengok tuan nak ajak orang main masjid lagu mana? Tak tahu nak fikir tau. Doa nak pergi masjid pun maklum lah. Macam duk kata lah Ustaz. Oi, awak maklum. Lutut tak apa nak kuat. Awak kena mengenal lutut maklum. Masjid maklum tangga ada 2 maklum. 2 anak tangga ya, bukan 20. Kalau masjid lagu tu punya menyacak, tak apalah. Allah, lagu duk kata lah Ustaz. Kata apa lagi maklum? Alasan. Parking bukan jauh. Boleh tak depan tangga. Tuan-tuan kalau pergi lah ke sekolah saya. Surau kami taklah besar. Taklah besar. Saya ingat. Keseluruhan surau kami boleh duduk dalam 1,500 orang tu. Tan Sri Syed Mukhtar buat. Ayah saya dia duduk mengajak setiap hari lah. Dia mengajak malam Selasa. Lepas tu kuliah Muslimat hari Jumaat pukul 3.30 petang. Dia mengajak minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat. Saya mengajak minggu ketiga. Ada maklum tu dia duduk main mengaji. Sat dia main, sat tak main. Sat main, sat tak main. Sat main, sat tak main. Ni cerita 2012. Awak maklum. Surau Ustaz tu hangat. Ustaz tak apalah duduk atas meja tu kipas 2 tala ke Ustaz. Ni kami ni hangat lagu nak pangsan. Oh, pangsan. Bukan pensan, pangsan. Dah lengan kelumbung telekung pula lagu nak pangsan no. Hangat malu no. Tengah hari merembang tu pergi mengaji, hangat lagu nak pangsan. Saya pun balik sembang ayah saya. Masa tu dia mufti. Saya kata baba, orang tua duk ingat cek akaun kami apa semua dengan nak buat wiring balik 2 tingkat tu nak buh akaun apa 112,000. Saya kutip 3 minggu selesai. Bubuh. Oi sejuk Pak Long. Tak dan petik sejuk dah aircon tu. Nak abang Pak Long. Jenama saya bubuh tu. Masa tu kan masjid surau mana ada aircon lagi. Tak banyak lagi ada aircon waktu tu. Kalau kokok diang tu kami yang baru ada. Bayang Pak Long.
Jangan kata subuh, tengah hari pun berayak camino. Sejuk. Maklum tu dia main, dia tak main pula dah. Kita buat program, Pak Long fikir nak ajak orang main masjid. Ni malam ni buat. Ustaz Wahab panggil saya berapa bulan dah main tadi, 3-4 bulan dah Ustaz dah. 3-4 bulan dah. Main. Boh banner. Dia pun tanya Ustaz Wahab, ada makan-makan tak? Tak Wahab pun duk ingat hati lebih pada hantu raya ni. Nak belah hamba ni lagu hantu raya. Tahu hantu raya Pak Long? Duk kena jamu telur. Mau tak jamu telur tu anda pun dah rekah kita menentang hantu raya ni. Dia tanya ada makan tak? Ada. Ada kami pergi. Tanya tak siapa dia ceramah? Ustaz Usam. Dia tu ke? Saya tak pergi kot Ustaz nak minta maaf lah. Saya tak pergi kot. Awak mulut jahat Ustaz tu. Dia ada yang kata ke orang. Tak apa, hang tak main. Pasal apa? Ustaz ni mulut jahat. Tak apa, Pak Long nak kata-kata. Mulut jahat, suka kata ke orang. Okey, hang tak payah duk main dengar ceramah. Hak Ustaz mulut jahat ni. Hak Ustaz tak kata ke orang mengajak pun, haram dia tak main. Betul tak? Malam Ustaz kata ke orang main mengajak, dia kata dia tak mau dengar. Pasal apa? Sebab Ustaz ni duk kata ke orang. Hak malam Ustaz tak kata ke orang mengajak, dia main tak? Tak main. Adakah Ustaz mengajak tak kata ke orang? Ada. Ustaz mana? Ustaz tajwid. Dia kata ke orang tak Ustaz tu? Habis dia nak kata pun mat dia. Lain pada mat tak kena. Tu pun bukan dia kata, dia tanya, ni mat apa ni? Ustaz mengajak tajwid, mengajak. Ada orang tak? Kalau Quran dah macam kita Ustaz Wahab. Ada berapa orang Ustaz Wahab? Tinggal Ustaz Wahab seorang. Tu pun baca lancar. Tak lancar tobat tak main. Dia duduk ke ujung. Ustaz mengajak tajwid tu kata ni minggu depan nak dengar seorang-seorang baca boleh ke? InsyaAllah saya nak baca kalau apa. InsyaAllah. Minggu depan tinggal Ustaz tu seorang. Kalau dengar cakap orang, nak ambil kisah cakap orang, mampu maklum-maklum oi. Kita ni kalau nak kira orang tak kata kat kita, bila orang tak kata kat kita belum? Cuba abang mai kata dia. Ada orang dia takut, oi, aku tak boleh ni, aku takut orang kata. Ada tak pasien tu? Dia nak buat apa? Dia nak, nanti orang kata. Saya nak tanya Pak Long, cuba abang mai kata dia. Pak Long, yang kata orang ni Pak Long, bila masa yang dia tak kata ke orang? Masa kita hidup dia kata tak kat kita? Lepas kita mati dia kata. Lepas tu Pak Long nak elak lagu mana dengan mulut orang ni? Ibnu Abi Dunya kata apa Pak Long? Dalam hidup di dunia ni hang tak boleh elak 3 benda. Pak Long tanam terus dalam kepala Pak Long. Dah buku tak mai. Pak Long tanam terus saya nak abang. Pak Long tak boleh hak lain pun Pak Long boleh, hak ni pun jadi dah Pak Long ni. Pak Long jangan duk buat muka lagu nak mati tu. 20 minit lagi kita berhenti Pak Long. Saya tahu Pak Long kebah, saya tahu. Cuma saya minta tolong Pak Long jangan duk angkat kaki lah. Saya tak nak tengok dah telok-telok Pak Long ni, saya abang betul. Dia seluar dalam haram tak pakai. Dia main duduk depan kita. Saat dia angkat kaki kanan, saat dia angkat kaki kiri. Saat dia angkat hak datang tu selungguk. Duk nampak Pak Long. Kes tu yang kami ni kadang-kadang ayat Quran duk lupa. Kes duk tengok pendatang tu. Ni sebelum saya tengok telur orang terbengau, saya bersalah jangan duk angkat kaki. Pak Long tanam dalam kepala Pak Long. Ibnu Abi Dunya kata, dalam hidup hang di dunia ni, maka ni Pak Long sehari sekali ya, apa pun tak terkena darah. Mati tak Pak Long? Mati tak? Mati. Tanda kata orang yang jaga kesihatan ni mati Pak Long tak pernah. Doktor, mati tak? Mati tak doktor? Doktor ni kadang-kadang hak pakar tu pun, hak dia pakar tu pun dia sakit, hak dia main jumpa pakar penat. Esok saya pergi dia jumpa pakar penat.
Masuk-masuk dia memang pakar betul Pak Long. Kot atas meja tu ubat penat saja tu hak gas tau. Memang pakar. Saya pun kata pakar semua. Kita dah ingatkan display, bukan display, ubat dia. Dia pun penat tu. Cakap-cakap 3 betah. Ambil tembak. Ni dia teruk pada hang lagi. Tu doktor pakar penat, dia pun penat. Pak Long. Tak boleh helak Pak Long weh. Pak Long kisah dah kok mana pun Pak Long kena mati Pak Long. Ni yang pertama. Dalam dunia ni kata Ibnu Abi Dunya Pak Long tak boleh helak Pak Long dalam hidup ni mati. Yang kedua Pak Long, dalam hidup ni kata dia kita tak boleh elak apa dia yang kedua Pak Long. Kita tak boleh elak daripada masalah dalam hidup ni. Hang buat kok mana pun masalah tetap ada. Betul ke tak Pak Long? Habis orang pun tak buat masalah, bini pun tak buat masalah, datang duk main duk kacau rumah dia. Hari ni lembu, esok kucing, lusa tikus, tulat anak-anak. Hei, dia kata aku ni pening dengan masalah. Dia kata masalah apa hang? Kami tengok aman damai. Dak rumah aku ni anak-anak penuh. Anak-anak. Masalah dengan anak-anak. Pak Long dalam hidup ni mau Pak Long tak mau ada masalah. Pak Long jangan duk hidup. Pak Long duit banyak, alhamdulillah. Duit banyak, duit banyak. Kira kot dalam terbang, okay, alhamdulillah. Bini clear. Tapi Allah uji Pak Long dengan penyakit. Masalah dengan penyakit. Dia tak Pak Long? Kencing manis ni sampai meter tak boleh baca. Pagi-pagi cucuk tu bubuh tu, dia naik tu tak berhenti tu. Kita hak besok ni 3 kali titik-titik-titik-titik 4 meter tak boleh baca. Punya banyak. Hak lain tak ada masalah. Masalah kesihatan. Lepas kencing manis, dia main pula dah. Go out. Penat. Dulu ni hujan baru penat lah. Guruh penat dah. Tak boleh Pak Long. Pak Long tak boleh elak dengan masalah. Ni 2. Hak nombor 3. Kata Ibnu Abi Dunya. Pak Long kalau duk kira orang nak kata kat Pak Long, sampai bila-bila pun Pak Long tak boleh nak halang orang. Orang ni bukan cakap kita, dia kata Allah pun dia kata. Imam Syafi'i kata apa dia? Dengan mulut manusia ni bukan takat diri aku yang dikata. Sebab ada orang duk bunyi ikut belakang Imam Syafi'i. Biasalah. Duk bunyi. Satu orang anak murid dia mahbak dekat dia. Wahai guru, tadi aku baru balik daripada pasar. Di pasar tu ada orang duk kata dekat kamu. Tara Imam Syafi'i Pak Long. Imam Syafi'i. Anak murid dia mahbak ni, depa di pasar ni kata macam ni dekat kamu wahai tuan guru. Depa kata macam ni dekat kamu wahai guru. Imam Syafi'i kata apa dekat anak murid dia? Dengan mulut manusia ni bukan takat aku lepa kata, Rasulullah pun lepa kutuk, Allah pun lepa hina. Lepa kata ada Allah ni ada anak. Lepa kata ada Allah. Boleh tak Pak Long? Pak Long tak payah duk kisah mulut orang. Tu yang pertama. Yang kedua, Pak Long pun tak payah duk kisah hai orang. Pak Long tak payah duk kisah hai orang. Kalau Pak Long nak ambil tahu hai orang, Pak Long jangan jadi orang biasa. Pak Long jadi YB. Pak Long pergi jadi wakil rakyat. Pak Long ambil tahu semua hai orang. Padahal Pak Long nak pening pun gaji dapat. Tak payah duk ambil tahu hai orang Pak Long. Maklum, tak payah duk kata babak orang. Mengumpat, tak payah duk kata. Ni duk cerita pasal orang. Kita kata maklum, tak payah duk kata. Betul apa maklum? Dah maklum duk cerita pasal dia atas ni. Benda betul ustaz. Benda betul. Maklum, benda tu betul ke? Ha, betul. Dia suka tak kalau maklum duk cerita pasal dia? Dia tak sukalah. Tu nama dia mengumpat. Kalau maklum mereka akan cerita benda tak betul, itu nama dia fitnah. Dua-dua berdosa.
alasan orang kita tak benda ni betul. Betul. Hang cakap benda betul. Benda yang mengaibkan dia tu betul. Betul. Tu nama dia mengumpat. Kalau hang mereka cerita tu nama dia fitnah. Dua-dua dosa. Yang kita kena cari ni bukan kekurangan orang, kekurangan diri kita. Tampung tak mana tak betul Pak Long. Kuih tua, kuih kena tambah amalan. Pak Long, lah saya nak tanya Pak Long. Dulu dengan lah Pak Long hafal Quran, sama ke ataupun lebih? Saya nak tanya lah. Imam Nawawi kata 4 surah kena hafal sebelum mati. Imam Nawawi kata. Pak Long tua pada saya Pak Long. Saya tengok depan saya ni yang 60 pun ada, 70 pun ada. Saya nak tanya 4 surah ni Pak Long. Pak Long hafal tak? Yang pertama, Imam Nawawi kata sebelum mati kena hafal apa dia Pak Long? Yasin. Pak Long hafal Yasin? Cakap betul-betul Pak Long kena mohong saya. Siapa mohong saya sumpah mati pucuk. Cakap betul-betul Pak Long. Tanya diri, jangan duk tanya orang, tanya diri. Yasin apa? Tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin. Surah yang paling dekat dengan orang Melayu ni surah apa? Yasin. Nak pergi Mekah, Yasin. Kena mohong duk kat airport pun, Yasin. Hidup, Yasin. Mati, Yasin. Lah Pak Long apa dah Yasin? Contohlah kalau ada orang kampung kita panggil kita pergi baca Yasin, geng masjid tak bawa surah Yasin pergi rumah tu. Agak-agak lagu mana? Terkendarah balik lagu tu ya. Sepatutnya dengan lama ni hidup, dengan lama ni duk baca Yasin, kena hafal dah. Setuju ke tak? Ha, ni pasal apa tak hafal? Sebab apa tak hafal? Tak ambil berat pasal Al-Quran. Yang kedua Imam Nawawi kata, yang kena hafal apa dia? Surah Al-Kahfi. Lagi cerah masa depan dah tu. 3 Sajadah. Duk baca subuh hari Jumaat kemarin. Lama mana dah duk mayang subuh pagi Jumaat duk baca surah Sajadah. Haram tak apa?